Bayangkan, setiap hari kulit kita terdedah pada debu, asap kenderaan dan bahan kimia dari udara tercemar yang boleh menjejaskan kesihatan kulit secara serius. Pendedahan berterusan ini menyebabkan kulit menjadi kusam, mudah berjerawat serta mempercepatkan proses penuaan pramatang. Jadi, bagaimana kita boleh melindungi kulit daripada pencemaran harian yang tidak dapat dielakkan ini? Pertama, amalkan rutin pembersihan yang betul dan konsisten. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pencuci lembut yang sesuai untuk menyingkirkan kotoran, minyak berlebihan dan partikel halus yang melekat pada kulit. Kedua, gunakan toner bebas alkohol untuk menyeimbangkan pH kulit dan memastikan pori-pori sentiasa bersih daripada sisa kotoran. Seterusnya, sapukan pelembap yang ringan tetapi mampu mengunci kelembapan supaya kulit kekal terhidrat walaupun terdedah pada udara kering atau berdebu. Jangan lupa, pelindung matahari wajib digunakan setiap pagi walaupun berada di dalam rumah, kerana pencemaran boleh menembusi tingkap dan merosakkan lapisan kulit. Akhir sekali, amalkan gaya hidup sihat dengan pengambilan air mencupui dan makan makanan kaya antioksidan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk membantu kulit melawan radikal bebas yang merosakkan. Dengan langkah-langkah ini, kulit anda akan lebih kuat dan sihat menghadapi cabaran pencemaran harian. Oh, itu